Semua dah lah. Ikut video ni. Okey. Saya video kan? Ya, kan nak saya nak abang pun terus pandikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamida, golongan pentadbiran di Sekolah Langgar. Dan boleh berjumpa hari inilah sebab baru mai berkhusus di IAB selama 9 bulan lebih kurang. Baik, saya bertugas di sini sejak dari 2017. Ni ada lah. Ya. Dia macam cam tak cam lah. Saya macam ni lah juga. Masa tu saya PKKO dari 2017 sampai 19. 19 sampai 22 saya jadi PKM. Dan 1/1/2023 saya jadi PK1. Okey, ada soalan? Saya nak minta cikgu bagi definisi awal lah berkaitan dengan tugas sebagai guru penolong kanan pentadbiran ni. Okey, halo. Ustaz tengah sembang dengan adik-adik PPS ni. Alright. Okey. Mesti yang sedia maklum lah, awak dah tahu fikir kuku tugas dia apa. Saya pula tanya. Dah interview dah, fikir kuku tugas dia apa? Kuku ni dia daripada urus program-program. Program apa? Program Kelah Persatuan luar. Lagi? Nak perempuan nak buat lagi kan interview kan? Apa tugas fikir kuku? Baik. Fikir kuku semua perayaan. Semua yang sambutan yang dari bukan sebahagian, bukan untuk sukan saja. Buat kuku for sure lah, persatuan, kelab, sukan dia, tetapi semua perayaan yang ada di sekolah ni sebenarnya bawa kuku. Dan kurikulum juga, fikir kuku juga menjadi macam nak bagi anak-anak murid ni berjaya dalam kurikulum. Dapat markah PAJSK, kan ada jawatan, aktiviti berjalan setiap minggu. Berapa kali aktiviti kuku setahun? Okay. Untuk persatuan ke, kelab ke, uniform ke, sukan mesti 12 kali. Paling sikit boleh minimum 12 kali. Jadi kalau nak buat lebih boleh, tak ada masalah. Sebab kita perlukan semua ini kehadiran untuk PAJSK, markah PAJSK. Katalah dalam 12 kali tu murid ada sekali, jadi kita boleh backup. Kalau kita buat 15 kali, kita boleh backup. Dia akan dapat 100% untuk kehadiran. Okey. Petugas PKM pula, saya yang tanya. Lagi? Maknanya dia faham PKM terang. Dia pun tak faham fikirku terang. Fikirku terang, dia pun tak ada jawab kurikulum Ustaz ni. Apa Ustaz baru jumpa fikirku. PKM betul lah, segala urusan pasal murid. Bukan kebajikan dia lah, sebagai macam bantuan kan, makan MT, dapat duit, semudah sakit, semua bawa PKM. Disiplin, semua bukan kebajikan sajalah. Okay, kaunseling pun bawa PKM. Fikir satu yang awak tahu lah, sebenarnya fikir pentadbiran dan kurikulum ni sebenarnya dia mengatur akademik dan guru-guru. Maksudnya guru-guru mana yang akan ajak subjek apa. Berapa masa kita kena ajak untuk dalam seminggu satu-satu subjek. Siapa yang option ni akan diberi mengajar waktu tu. Itu juga. Dan juga selain daripada kurikulum, selain daripada akademik, fikir satu juga akan tengok urusan pentadbiran. Maksudnya sekiranya ada urusan yang rosak tak boleh buat, fikir satu yang akan dia akan macam tu lah. Kalau fikir satu pun tak ada, fikir yang dah fikir. Okay, cumanya macam sign check apa semua tu lebih kepada fikir satu dan berusak.
buka sistem pun lebih kepada PK1 rosak dan PK1. Maksudnya PK1 ni dia lebih kepada membantu guru besar betul lah. Kecuali ada setengah-setengah tu tak boleh lah buat kerja rosak. Okey, ada lagi soalan? Saya tanya bagaimana proses penyediaan jadual waktu guru yang dijalankan sekolah? Okay. Macam saya menggunakan sistem ASC pada waktu. Saya memang guna sistem, tetapi sebelum guna sistem, saya rancang dululah cikgu ni dia option apa, dia mengajar apa. Sebolehnya saya memang, bukan sebenarnya memang pihak KPM minta cikgu option ni dia tak boleh mengajar subjek lain yang banyak sangat. Dia boleh mengajar tapi tengok pemberatannya kepada option. Kan? So dia, kalau dia option bahasa Melayu, memang kita kebetulan kita tak ada guru bahasa Melayu, kita kena bagi dia bahasa Melayu. Kalau cikgu tu nak marah apa semua pun, memang kalau kita fight pun, memang kita menang lah, sebab dia dah memang dia option bahasa Melayu. Dan boleh diberi option lain sekiranya dia ada tambahan. Maksudnya dia pergi khusus subjek lain boleh. Kan? Macam ayah siapa, Syafiah ni, sains dengan matematik. Jadi memang saya bagi sains dengan matematik je lah. Jadi ni. Okay. Maknanya kita bagi berdasarkan option dan tak ada pemberatan yang sangat. Maksudnya kalau dia saya buat ni memang kebenarannya nak adil lah. Dan for sure pentadbir pusat fikir-fikir akan sikit lah masa kurang daripada guru akademik biasa. Sebab kita nak biasalah nak buat kerja pentadbiran lagi kan. Jadi memang kurang lah masa mengajar fikir daripada guru biasa. Itu ada lagi? Ada lagi cikgu. Dalam cikgu cabaran yang cikgu hadapi dalam mengatur jadual ni kan, cikgu ada terdapat isu berkaitan dengan kekurangan guru dan bagaimana cikgu mengatasinya? Sangat ada kekurangan. Baru ni sebelum awak main baru ni kita dapat 5 orang. Baru ni kita kekurangan 7 orang. Dan ditambah pula yang sakit, kanser kan, Chinese kan. Jadi satu cara kami minta dari PPT untuk guru ganti my step. Kita dapat 3 bulan saja malangnya, selepas tu ditarik balik. Jadi nak buat macam mana, saya kena bagi ganti lah. Saya cuba nak bagi, okey cikgu ni dia akan ajak subjek ni lah kan, kita rompak balik jadual tu. Jadi ada yang sebab dah cikgu pencen 3 orang. Sekarang memang masalah kritikal bahasa Melayu lah. Sebab cikgu pencen kan, cikgu senang sama semua pencen, tak ada bahasa Melayu, yang main pun bukan bahasa Melayu. Jadi subjek sekarang bahasa Melayu kritikal. Jadi saya memang terpaksa, cara dia bagi balik option siapa yang bahasa Melayu kepada bahasa ni lah. Option bahasa Melayu lah. Walaupun sebenarnya sebelum ni ada yang walaupun dia bahasa Melayu, saya bagi juga matematik. Sebab ramai cikgu bahasa Melayu kan. Tapi bila kita kekurangan cikgu bahasa Melayu, kita tarik balik lah. Matematik ke subjek-subjek lain bagi kat mereka, kita kena bagi kat cikgu bahasa Melayu. Itu cara dia. Tanya tentang program ada fikir pentadbiran lah. Contohnya strategi untuk meningkatkan akademik para murid, apa yang dah ada sekolah. Kita buat satu for dialog prestasi lah. Maksudnya kita akan jumpa bukannya murid. Walaupun dulu kita ada awak ada UPSR kan sama awak dulu kan. Sekarang walaupun tak ada UPSR, USA tu juga mainkan peran penting. For sure nak masuk MSM, nak masuk SPP, nak masuk semua, memang akan tengok result. Walaupun kata no exam macam ni kan, tapi tetap kita kena tunggukan. Jadi kat situ saya buat satu dialog prestasi di mana program tahun 6 lah. Semua saya dah panggil waris, saya terang apa dan juga kita perlukan kewangan. Jadi segala aktiviti yang dirancang ni tanpa kewangan saya rasa memang tak boleh. Sebab itu kita akan panggil waris. Okey, untuk murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita fokus kepada pemilihan lah. Kemahiran membaca. Okey. Jadi kat situ pun sebenarnya kita tengok dari segi itu juga adalah penting. Okey, program memang KPM suruh buat. Jadi memang kita dah on the track lah apa yang KPM buat. Jadi saya memang tunggu pada tahun 6 saja. Kalau cikgu cakap tadi, macam kita tahu dulu ada UPSR, sekarang dah dimansuhkan. Kami adalah tanya dekat cikgu-cikgu apa kesannya. Jadi kami nak tahu lah
bagi pentadbiran ni apa kesan permasalahan UPSR? Bagi saya tak ada benda pun sebenarnya, sebab bila USA dan PBD ni dia lagi menyeluruh. UPSR tu kita pulun Math Science English Math ABM je kan. Hal lain cikgu apa PJ pun, cikgu agama apa semua ambil kelas tu ajak main. Jadi tak, subjek lain tu tak boleh nak tumpu sangat kan. Jadi kat sini semua kita tumpu. Bukan kata BM Math Science tu saja penting. Cumanya kadang kita buat teknik menjawab tu kita fokus subjek-subjek tu kan. Tapi bila keseluruhan dia akan main, dia nak semua result. Jadi tak ada lah macam UPSR hanya tumpu untuk certain subjek. Kali ni PBD dia, dan kita tahu PBD adalah sepanjang tahun, dari mula tu masuk sampai habis. Kadang peperiksaan ni kita tak boleh jangka, hari tu dia demam kan, bila dia jawab prestasi tak okey. Kadang dalam kelas dia main, tapi bila dia jawab periksa dia okey. Jadi kat sini saya nampak keseimbangan di antara PBD dan juga USA lah, walaupun dia masuk ke UPSR. Saya nak tanya, adakah ada bentuk pemantauan pengajaran yang cikgu jalankan ke atas guru sendiri? Okay, ada, memang ada. Sebab kita setahun kena 2 kali lah paling kurang untuk memantau guru kan. Dan kita menggunakan standard 4 pencerapan tu, standard 4 punya ni lah item dalam tu, dalam SCAS, SK at SCAS. Dulu SKPMG tu memang di situ kita standardize satu Malaysia. Nanti awak dan cikgu pun kalau tak tukar lagi akan gunakan item dalam standard 4 tu lah, untuk memantau guru sebagai pembimbing, guru sebagai peneraju, guru sebagai pembina soalan, macam tu lah. Okay. Ada lagi? Yang girls tak tanya pun? Daripada saya, macam mana pihak sekolah pastikan setiap guru sentiasa mengemas ini strategi pengajaran mengikut dasar pendidikan yang terkini? Okey, di situlah maksudnya kita akan buat pemantauan tu lah. Dari situ baru kita akan betulkan apa yang patutnya. Dan kita sentiasa memberikan info-info terkini dalam official WhatsApp lah. Maksudnya apa yang sepatutnya kita buat, apa yang tergandung dalam standard 4, bagaimana guru sebagai seorang pembimbing, bagaimana guru sebagai seorang pendorong. Jadi kat situ kita sentiasa update dengan guru-guru. Dan kita tengok pula untuk kali kedua lah. Dia ada dua kali kan, awal tahun dengan akhir tahun. Cikgu, adakah terdapat sistem pelaporan sesi PDP yang digunakan di sekolah ni? Pelaporan murid lah maksudnya. Ya. Ada, kita akan gunakan MOIS tu lah, MOEIS tu. IDMI lah dia panggil. Dalam keseluruhan besar tu MOIS, di mana di bawah MOIS tu ada beberapa pentaksiran. Semua pentaksiran ada 7 kalau tak salah di bawah MOIS tu. PJSK, Sega, UASA, Dia masukkan dalam satu sistem. semua dia masuk dalam satu sistem. Jadi bila kita buka satu tu, nanti murid dia boleh tahu dah ujian Sega dia berapa, psikometrik dia berapa, USA dia dapat berapa, PBD dapat berapa. Memang KPM dah standardize. Tapi dia masih dalam kata not very stable lagi lah. Dia tak stable lagi sebab benda dalam percubaan. Dan satu Malaysia nak guna sistem yang sama. Jadi dia akan jadi buat server. Ya, yang tu memang semua cikgu akan update. Betul. Di pihak pentadbir kami akan tetapkan cikgu ni ngajar aja apa, kita checking saja. Dia jawab nanti dia akan masuk, dia hanya bentuk markah budak-budak tu. Soalan seterusnya, kan sekolah ni kan apa, seamankan ni kan, PS 25 sekarang kan. Jadi apa impak yang ketara yang cikgu dapat lihat ni? Okey, dalam UTM tu banyak sebenarnya perubahan. Salah satu yang paling simple, kalau dulu kita duduk dalam kelas tak ada kan cikgu abang, kita nak belajar apa hari ni, apa yang kita nak berjaya, tak ada. Tapi di dalam TN25 sebenarnya kita kena pamerkan di papan putih tu OP, iaitu objektif pembelajaran dan juga kriteria kerjaan. Contohnya hari ni cikgu nak, kita akan ajar mendarab 2 nombor. Apa yang cikgu nak awak buat, itu kriteria kerjaan pula kita nak abang. Cikgu nak awak boleh menjawab 5 soalan mendarab ini. Itu.
Kalau kita dulu cikgu tak masuk abang pun kan. Tapi sekarang walaupun budak tu je satu ke, kelas mana ke dia tak faham, tapi kita wajib pilih PSS. Itu salah satu yang nampak. Dan juga biasalah PAK 21 tu adalah TS 25 lah. Sistem traffic light. Ya, boleh ambil sampai. Soalan jawab. Kak Amal. Muzik apa PJ Muzik. Semua bagi semua je. Terima Kak Amal. Oh, Pak Ahmad Syiarah kan? Terima kasih. Okey. Tidak ada bawa semua tak apa. Bawa semua tak apa. Bagi yang budak PADA kat kelas. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Jadi TR25 dia banyaklah sebenarnya. Kalau awak belajar dalam TR25 dia ada cara tulis lesson plan pun sebenarnya ada standard dia. Ikut panitia. Masuk. Sebenarnya prasekolah bawah saya, bawah pentadbiran kurikulum lah sebenarnya. So, apakah peranan pihak pentadbiran dalam menuliskan operasi harian tersebut? Kami juga terlibat dengan pengaturan jadual untuk guru agama. Selain daripada itu, segala kurikulum dan juga pasal kurikulum, semua pasal program memang fikir dan pentadbiran kena tahu. Guru pra akan main apa dia, even pemilihan murid-murid prasekolah pun terlibat dengan pentadbiran dan juga PIBG. Maknanya kita tak lepas tangan lah, walaupun mereka ada duit asing, kita tak lepas tangan lah, tetap dikontrol oleh kita. Soalan saya, apakah cabaran yang puan hadapi dalam melaksanakan tugas pentadbiran harian dan macam mana puan atasinya? Di mana-mana pun memang ada masalah kan. Dia biasa nak memuaskan hati semua manusia bukan mudah kan. Jadi apa yang pendekatan yang saya ambil, sekiranya tiada face to face atau perbincangan secara bersemuka, saya diam. Kecuali dia mai cakap elok kita yang customer. Orang cakap elok, kita okey je sebenarnya. Jadi itulah antara cabaran. Memang sebenarnya jangan kata benda lain. Jadual waktu tu adalah satu isu yang besar, dan tapi ganti pun adalah satu isu juga. Kan apa cikgu bagi ganti ke aku penat dengan dia. Tapi memang kita kena bagi keadilan. Sebab tu bila saya gunakan sistem, saya boleh nampak siapa mengajak ni, siapa mengajak banyak ni. Jadi kita memang consider lah semua tu kan, faham. Jadi banyaklah cabaran nak memanusiakan, nak berurusan dengan manusia ni, memang banyak cabaran. Macam PKM, dia berurusan dengan murid. Murid ni apa aku bagi pun okey, kecuali dari parents lah. Cabaran saya daripada guru lah. Cikgu, saya nak tanya, adakah guru praktikal itu akan diberi kelas ganti? Dia terpulang kepada yang bagi bila pihak IPG bagi mai, dia ada clause kan, macam PBS dia memang lah tidak boleh diberi ganti. Tetapi yang praktikum yang pertama, yang kedua tu boleh diberi ganti. Dan ada dia bagi seminggu banyak mana je ganti. Tapi itulah, saya rasa kesian, memang kesian baru intake baru ni kan. Tapi alhamdulillah dia pemain 8 orang, memang dia pun full ganti. Sebab kita dah kekurangan 7 orang guru kan. Memang itulah, kalau memang pahala banyak lah untuk mereka kan. Tak tahu lah, memang tak pernah main kata kat saya, nak promote kat mereka tak tahu. Tapi memang saya terpaksa kadang-kadang bantu sekolah sebenarnya. Dan bagi pengalaman lah. Jadi cikgu, saya nak tanya berkaitan dengan PSC. Sejauh manakah keberkesanan PSC di sekolah ni? Okey, nak tanya dulu, apa tu PSC? PSC ni satu professional learning community. Yang Ada berapa untuk buah pada PSC? cikgu. Ya. Ada berapa bab? Belum belajar ke Kelantan? Tak, yang ni kami baru dapat daripada cikgu Kamal Zaman. Kamal Zaman? Ya. Okay, kamu belajar Kelantan. Okey. PSC ni sebenarnya ada 13 bawah dia. Dan kita yang ada sebenarnya, apa yang kita buat PSC1 untuk membantu guru lah, untuk mendapatkan info, sharing the ideas apa semua. Tetapi satu lagi untuk mendapat mata kredit dalam sistem.
Okay, nanti awak tanggungjawab. Waktu kita kena ada dalam setahun ni kita ada panggil latihan tambahan lah SPM KPM ni. Okey, jadi PSC di bawah SPM KPM dah hanya 6 saja. Okey, yang orang kata dititik beratkan, yang ditekankan, maknanya ada 13. Tapi 6 saja, iaitu teaching learning walk, teacher sharing, video kritik. Dia adalah banyak lagi, ada 6 bicara buku apa semua. Jadi kat sini, kat sekolah ni, start saya dari saya fikir satu, saya agihkan setiap panitia yang penting tu lah, Maths, Sains, Agama, PM dan Matematik. Dia 5 panitia tu, semua panitia wajib adakan satu PSC sekurang-kurangnya setahun. Okey. Jadi dia akan bagilah kat sini Cikgu Asia lah, sebagai setiausaha PLC, dia akan bagi panitia ni buat apa dia, teacher kritik, panitia ni buat teacher sharing. Jadi bagi saya ia sangat membantu juga. Sebab semua guru di sekolah ni semua mengajar at least paling sikit satu subjek teras. Itu BM, BI, Maths, Sains, Agama, mesti seorang akan mengajar. Jadi saya target keseluruhan semua guru akan dapat sekurang-kurangnya mata kredit untuk PSC. Jadi bonus lah kalau dia mengajar 2 subjek teras. Itu sebenarnya. Bukan satu lagi, memang idea-idea kita tengok video luar ke apa, kita sharing, memang ada manfaat lah. Dan ingat PSC ni bukan untuk hanya untuk cikgu, kesan dia adalah untuk murid. Bila kita main PSC ni, kita nak apply kat mana? Apply kat murid. Kita tengok video orang mengajar, macam mana, apa kelemahan dia, apa kekuatan dia, kita boleh tiru. Kita sharing tu macam any activity, macam kan buat matematik tu, Cikgu Asia dia ajak cara buat kotak simple cup tu kan. Tapi memang apply dekat murid, memang nampak. Itu tujuan PSC, bukan seronok-seronok. Dia secara tak langsung dia sangat bagus. Okey. Seterusnya, ada tak bentuk pelaporan yang cikgu perlu buat untuk hantar dekat GPM ke? Ada, itulah macam tadi sistem yang tanya tadi tu, IDME lah. Kita akan print out dari situ dan kita akan panggil waris 2 kali setahun untuk bagi laporan. Maksudnya laporan tengah tahun dan juga laporan akhir tahun. Cumanya darjah 456 dia ada USA, macam minggu ni kan kita buat UPSA tu, darjah 456 saja yang ambil exam tu. Tapi darjah 1, 2, 3 semua kita buat PBD saja. Adakah guru prasekolah kan terlibat dengan aktiviti sekolah? Kan terlibat. Memang kita libatkan semualah. Sebab cikgu pro ni dia memang suka untuk libatkan diri. Even Koko pun sebenarnya dia ada pengangkat lebah. Dia buatkan untuk mengangkat lebah. Padahal kita tak pernah dengar lagi ke apa pro sekolah lain yang mau libatkan murid dalam Koko ni kan. Dia memang sebenarnya atas guru pro tu lah. Dan dia ada program-program membaca. Jadi semua dia banyak libatkan lah. Kalau kita buat aktiviti program apa pun dia bawa murid. Ini tanya tentang peranan cikgu dalam sistem ERPH. Okey, sini kita dah tak guna ke ERPH. Kita pernah guna, tapi dia nampak macam kelonggaran, banyak yang tidak kesahan. Tapi memang semua pentadbir, semua fikir akan diberi peranan. Dia akan cek kapal orang guru. Kita dibahagi macam tu lah. Dia bukan fikir satu saja, semua fikir ambil peranan. Jadi berusak adalah bos lah. Berusak akan pantau semua benda. Soalan saya, bagaimanakah tahap penggunaan ICT dalam proses PDP di sekolah ini? Okey, seperti yang kita tahu kan, di sekolah lama kita dan kawan boleh tengoklah kita punya bangunan tempat yang sangat luas. Jadi kemudahan internet tu sangat terbatas. Memang semua guru memang pandai ICT. Masalahnya kita tersekat dengan bahan dan juga sumber internet. Saya pasal Muzik. Darjah
Jam 4 mai ambil lah. Ambil dah. Mai ambil dah semua dah. Mat. Mai tu saya. Mai pula Azhar. Azhar mai. Dan pasalnya cikgu semua boleh menggunakan teknologi. Cuma sumber tu yang masalah. Bukan kita tak mau guna, kita boleh guna. Kita compare tu sekolah-sekolah besar yang setiap kelas ada TV kan, ada internet, ada ni. Kita masih di peringkat ini yang masih ni lah mundur sebab SCD ada satu. Bayangkan nak guna untuk 20 kelas, kalau nak guna kan nak bawa pergi sana. Dia macam terbatas dengan sumber sebenarnya. Kepakaran tu saya rasa tak ada masalah. Ada. Dia dendam. Bawa semua. Dia 5 pun tak ambil ni. Nak pergi sana. Soalan saya yang seterusnya, adakah pihak sekolah membuat pemantauan terhadap pelaksanaan PDP di dalam kelas? Soalan tanya ni. Ada. Memang kita akan buatlah selepas sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Ataupun masa cikgu pergi pentadbir melaut berjalan tu kita dah pantau lah sebenarnya secara tak langsung. Tapi kalau secara langsung kita akan menggunakan borang standard 4 tu. Standard 4 PDPC. Ada soalan? Soalan seterusnya, antara semua dasar yang sedang berjalan sekarang, mana satu dasar yang paling cikgu rasa yang bagi impak positif pada sekolah? Bagi saya semua dasar tu positif kan. Dasar untuk menggunakan MOIS tu untuk sistem kan sangat bagus, menyeluruh. Dasar untuk TS25 memang dah ada guideline untuk cikgu apa yang dia kena buat, guru sebagai apa. Okay, jadi bagi saya memang mula-mula dasar ni orang payah nak terima, tapi sebenarnya dia memang untuk kita punya kejayaan lah sebenarnya. Okey, ada lagi. Okey. 19 ni lah kan. Ada apa-apa yang cikgu. APG saya buat sampai 24 sebab baru ni dapat taklimat kan. Dia